Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Ishak bin Nazari, nombor matrik A196-243. Pada hari ini, saya akan membentangkan projek akhir bagi kursus pendidikan kanak-kanak oleh ibu bapa dalam Islam. Projek ini bertujuan menghasilkan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari sepanjang 9 modul dalam kursus ini. Semua bahan telah direka mengikut tahap perkembangan kanak-kanak supaya pembelajaran menjadi lebih mudah, menyeronokkan dan berkesan. Baiklah, seterusnya adalah bahagian pertama untuk slide ini iaitu pendidikan asas Islam, yang di mana saya telah menyediakan 5 slide memaparkan konsep-konsep asas dalam Islam seperti Allah, Muhammad, Al-Quran, ibadah solat dan juga Kaabah. Setiap slide hanya mengandungi satu gambar yang jelas dengan latar belakang putih supaya kanak-kanak dapat memberi tumpuan kepada satu konsep pada satu masa tanpa gangguan. Seterusnya adalah bahagian haiwan, yang di mana saya telah menyediakan bahan pengajaran bagi haiwan berkaki 4, di mana saya telah memasukkan gambar kucing, gajah, harimau, kuda dan lembu. Semua gambar ini menggunakan gambar sebenar dan bukannya gambar hasil ciptaan kartun, kerana kanak-kanak perlu mengenali objek yang sebenar. Setiap slide juga hanya mengandungi satu gambar tanpa tulisan atau objek tambahan. Latar belakang juga berwarna putih supaya perhatian kanak-kanak hanya tertumpu kepada gambar yang dipelajari. Seterusnya adalah bahagian burung, iaitu burung helang, burung hantu, flamingo, burung kakak tua dan merpati. Seterusnya adalah bahagian bendera, yang mana yang pertama adalah bendera Malaysia, bendera Arab Saudi, bendera China, Germany dan Brazil. Dan akhir sekali adalah bahagian buah-buahan, yang mana yang pertama adalah gambar buah apple, yang kedua adalah gambar pisang, yang ketiga gambar buah oren, seterusnya buah mangga dan terakhir sekali adalah buah durian. Seterusnya adalah pada bahagian mengajar membaca. Yang pertama adalah dalam bahasa Melayu, iaitu perkataan ibu, seterusnya perkataan ayah, seterusnya makan, minum, bola. Dan seterusnya adalah perkataan dalam bahasa Inggeris. Yang pertama adalah mother, yang kedua father, ketiga eat, keempat drink dan akhir sekali adalah ball. Seterusnya adalah perkataan dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah Allah, yang kedua ummi, ketiga abi, yang keempat ma'un, yang terakhir sekali adalah bait. Mengikut modul khusus, setiap slide hanya mengandungi satu perkataan sahaja dan semua perkataan menggunakan huruf kecil dan berwarna merah supaya lebih mudah dilihat oleh kanak-kanak. Tiada gambar digunakan kerana tujuan utama adalah membantu kanak-kanak mengenali bentuk perkataan secara terus sebelum mereka belajar mengeja. Dan seterusnya adalah bahagian mengajar matematik. Saya telah menyediakan 5 slide yang mengandungi bintik-bintik merah bagi bilangan 31, 32, 33, 34 dan 35. Semua bintik merah ini adalah berbentuk bulat, bersaiz seragam dan disusun secara rawak. Kedudukan bintik-bintik ini juga adalah berbeza bagi setiap slide supaya kanak-kanak benar-benar memahami konsep kuantiti dan tidak hanya menghafal corak. Baiklah, semua bahan-bahan yang telah direka ini adalah berdasarkan prinsip yang dipelajari sepanjang kursus. Antaranya ialah satu gambar atau satu perkataan bagi setiap slide. Dan seterusnya latar belakang putih,
Tiada objek yang boleh mengganggu perhatian dan menggunakan gambar sebenar supaya pembelajaran menjadi mudah dan berperingkat. Pendekatan ini membantu kanak-kanak memberi tumpuan, memahami konsep dengan lebih cepat dan menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Secara kesimpulannya, projek ini menunjukkan bagaimana ibu bapa boleh menghasilkan bahan bantu mengajar yang mudah dan juga berkesan untuk mendidik anak-anak sejak usia awal. Saya berharap bahan yang dihasilkan dapat membantu perkembangan kanak-kanak dari aspek agama, bahasa, matematik, sains dan pengetahuan awam. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.